الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Tersambung kitab Taqribul Ikhwan pada muka surat 9 baris yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan janganlah kita berasa panjang angan-angan hidup dengan ceda nak beramal pada masa tuha masalah. Masih lagi nasihat daripada pengarah kitab Babodi Skam. Janganlah kita berasa panjang angin-angin hidup. Panjang angin-angin itu terjemahnya daripada tulul aman. Panjang angin-angin itu panggil apa tu? Koya ada. Panje koya al-aman. Dia ada lagi dalam perbahasa tasawuf tu sifat ar-raja. Kalau raja tu terjemahannya harap. Itu sifat yang dipuji pada syarak. Adapun al-aman ni sifat angin-angin. Maka angin-angin ni diceluh oleh syarak. Itu beza mana tu? Sifat harap ar-raja dengan sifat angin-angin al-aman. Kalau harap ni dia nak, hati dia tu nak kepada sesuatu, serta dia mengerjakan sebab. Dia buat sebab untuk dapat bagi yang dia kanduk tu. Tu dia panggil harap. Dia tu syarat puji tu. Seorang yang kanduk supaya masuk syurga, dia pun menempuh jalan untuk masuk syurga. Dengan jalan amal, menuntut ilmu dan sebagainya lah. Maka barulah dipanggil dia tu harap untuk masuk syurga. Itu syarat puji tu. Seorang yang berharap supaya kaya, dia pun menempuh jalan lah. Dia berusaha, kerja dan sebagainya. Maka dia panggil harap. Ada pun angin-angin ni, al-aman ni, orang yang bercita-cita, berkehendak sesuatu, tapi dia tak lalu, tidak menempuh jalan untuk mendapat ke bagai yang dia kanduk tu. Tu dia panggil angan-angan. Ini syarat celah. Berharap supaya masuk syurga, tetapi tidak buat jalan-jalan masuk syurga tu. Dari segi amal, ilmu dan sebagainya tak buat. Tapi haraplah nak masuk syurga tu. Ni syarat celah. Tu dalam kitab Penawar Bagi Hati pun ada tu.
Janganlah kita berasa panjang angin-angin hidup. Jangan kita berasa panjang angin-angin hidup. Kerana angin-angin tu bagi yang dicela oleh syarak. Koya berharap dengan tidak berusaha. Lebih tercela lagi tu tulul aman, panjang angin-angin. Tu dah. Panjang angin ni setara mana? Dia kata panjang tu. Lama panjang angin-angin dia tu setara mana? Adakah dia berangin-angin setahun ke 2 tahun ke? Kalau ulama-ulama tasawuf bahas tu panjang angin-angin ni tidak nanti setahun 2 tahun, esok berpanggil panjang dah. Esok dia koya nak buat amal tu esok, panjang dah tu panggil tu. Esok-esok dia akan buat lah. Lah ni tak ada lagi, malam ni tak ada lagi, esok-esok lah tengok. Esok tu panjang dah tu. Walaupun nisbah kita berasa dekat esoknya. Bila nak beramal tu esok, dekat esok tu. Tapi nisbah tilik kepada tidak ada jaminan kita akan hidup esok tu, kita tak ada jaminan ke. Kalau tilik kita tak ada jaminan nak hidup esok, maka kita bercedek nak buat amal esok tu, kira panjang dah tu. Panjang dah angin-angin tu. Moga bagi tak tentu esok kita hidup ke tak. Kira panjang dah tu. Tak nanti dia duk cedek nanti tu. Wow. Nah, dia cedek nak buat amal bila nanti pecing-pecing. Lah ni umur berapa? 40 baru dah pecing 55. 15 tahun. Panjang angin-angin. Tu nyatalah panjang. Walau tidak nanti 15 tahun pun. Esok. Tidak. Esok kita buat panjang dah tu. Kerana kita tidak tahu kita akan mati malam ni kau, tak ada pagi esok kita mati kau, maka dia panggil panjang dah tu. Tu dah. Tak siwi jadi angin-angin tu, tak siwi jadi koya. Angin-angin ni mungkin dicela, tak siwi jadi dicela. Kita duk koya terhadap sesuatu tu, dalam kitab penawar tu kata kena ikat dengan izin Allah. Kena ikat gitu. Harap-harapnya satu masa nanti tu kita berangin-angin lah nak buat sesuatu tu. Mudah-mudahan Tuhan izin. Kalau ikat gitu tak apa, syarat tak celah. Tidak. Tapi kalau tak ikat dengan izin Tuhan tu, syarat celah. Seorang dia berangin-angin lah. Nanti tahun-tahun depan tu nak buat rumah. Tahun depan koyak lah tu orang panggil tu. Tahun-tahun depan nak buat rumah. Dia berhenti situ ya, syarat celah. Tapi kalau dia ikat dengan izin Tuhan, dia ikat dengan kehidupan akhirat. Kalau tahun-tahun depan tu nak buat rumah, tengoklah kalau Tuhan izin, tu syarat tak celah kalau gitu. Tahun-tahun depan tu nak buat rumah, tengoklah kalau umur panjang kak, mana dia masih ingat kepada kematian tu. Walau bela-bela dia duduk cedek masa depan nak buat begitu begini pun ada rancangan-rancangan dia tu, tapi dia ikat dengan kematian. Tak lupa dia kepada kematian tu. Tahun-tahun depan nak buat rumah, tengoklah kalau tu heavy panjang umur, tak boleh kira mati awal. Ikat gitu tak apa, syarat tak celah. Koyak nak koyak 20 tahun 30 tahun lagi pun, tapi dia ikat dengan izin Tuhan,
atau dia ikat dengan ajal kematian, tak apa syarat tak celah. Tak. Nanti omone puluh kahwin nak buka kebun. Tanah pisang kok. Nanti omone puluh. Lah ni umur berapa? Lah ni 20 baru. Jauh koya 40 tahun koya. Ni. Kuat koya dia hidup kedak tu. Syarat celah kalau terti situ ya. Omone puluh nak buka kebun pisang. Syarat celah. Tapi ketika dia ikat dengan izin Allah. Tengoklah umur-umur puluh nak buka kebun, lepas-lepas pecing tak ada buat gapo tu ingat nak buka kebun. Tengoklah kalau Tuhan izin kak, insya-Allah. Tak apa, syarat tak celah. Atau nanti umur 60 kita nak buka kebun tu, tengoklah kalau umur panjang tak boleh kira esok lusa mati. Maka diikat gitu tu tidak dicela oleh syarak. Tak apa gitu. Sama ada dia ikat tu dengan dia sebut betul benar ataupun dengan hati dia saja pun tak apa. Dia kecek tu terti setakat nak buka kebun situ ya. Tapi hati dia tu dia ingatlah. Dia ingat dalam hati dia mudah-mudahan kalau panjang umur. Cuma dia tak sebut mulut. Tak apa. Tak apa dah tu. Biar ada dalam hati pun tak apa dah. Sebut mulut pun tak ada masalah. Kalau tidak kan, masuklah dia tu dalam panjang angin-angin yang dicela. Walaupun angin-angin koya dia tu esok. Bukan 40 tahun ni. Esok. Tak. Kahwin ingat esok lah. Nak buat kerja sekian. Sekat tu ya. Tak ikat dengan kematian, tak ikat dengan izin Allah. Dicela walaupun esok. Hidup dah esok tu. Takut mati malam ni. Maka kalau dia ikat dengan kematian, makna tidak galik lah dia tu. Esok nak buat sekian. Minta tu izin. Kalau tak mati malam ni. Kalau gitu tak apa, syarat tak celah. Tu secara umum dulu. Makna bagi al-aman. Kemudian ya bapa dia nak royak ni, tu dah. Panjang angin dia maksudkan ni, angin-angin gapo ni? Janganlah kita berasa panjang angin hidup. Panjang angin koya, nak hidup panjang, nak umur panjang. Tu dah. Bukan angin-angin nak kaya, angin-angin nak harta banyak, angin-angin nak pergi jalan situ sini, bukan tu. Angin-angin hidup panjang umur dengan cedek nak beramal pada masa Tuhan misalnya. Dengan dia bercedek, berharap koya dalam hati dia nak beramal pada masa Tuhan. Tua tu bahasa lah ni lah. Tuha tu bahasa lama lah tu. Dengan cedek, koya lagu mana tu? Ia dicela yang nak bicara ni. Dia cedek, dia koya, berangin-angin, mencita-cita dalam hati dia nak beramal pada masa tua, pada masa akhirat misalnya. Dia banyak lah orang-orang yang koya lagu ni. Ni. Tua-tua tobat. Tu ayat standard tu. Tua-tua tobat. Tidak. Tengoklah pecing-pecing kita buat kira. Tu ayat standard tu. Apa pecing pula kau hanjuk. 50, G 55, G 60. Itu dah. Cedek-cedek tu bunyi-bunyinya dia kira tak ada pecing yang mati gitu ya. Mati tu kira pecing seletak umur lah. Mati pecing. Mudah sikit. Maka
perkataan Yesus umpama tu dia masuk dalam panjang angin tu. Nanti peceh kita buat kira lah. Nanti tua-tua kita tobat. Tengoklah tahun-tahun depan lagu mana nisbah amale tu. Nak bicara sini nisbah amale lah. Walaupun kalau dia kaya nisbah dunia pun panggil angin-angin juga. Panggil angin-angin juga. Cuma yang nak bicara sini nisbah amale. Nak ngaji bila tengok tahun-tahun depan. Nak menuntut ilmu, nak betul amale bila tengok nanti pecing. Tidak. Maka ini apa tu? Rabitah tu. Maka ini angin-angin ni tidak betul. Kata Babodi, koya yang lagu ni tak betul. Yakni koya nak beramal apabila waktu tua. Tidak betul kerana ilah sebab apa yang kata tak kena tu beramal ketika usia tua tu, kerana umur seorang itu tidak kita dapat tahu bilakah cukupnya. Cukup umur tu, umur ajal tak. Kalau nak bahas halusi tu lain lah umur dengan ajal tu. Kalau umur ni tempoh masa dia hidup, tu dia panggil umur. Kalau ajal ni sakat dia boleh pergi, hidup dia tu boleh pergi setakat mana, tu dia panggil ajal. Hidup dia tu boleh pergi setakat mana, jumlah masa kehidupan dia 60 tahun, 70 tahun, tu umur dia panggil jumlah masa kehidupan. Ajal tu had dia boleh pergi tu setakat mana. Dia hidup tu sampai bila? 10 hari bulan 11 2030. Tidak. Tu dia panggil ajal dia lah tu. Hari dia mati tu. Kalau hari dia mati panggil ajal. Kalau jumlah tempoh masa kehidupan dia panggil umur. Tidak. Dari segi bahasa lah, kita tu gomo belakang dah. Umur berapa, ajar bila, ikut dia lah. Tidak. Umur seorang tu tidak kita dapat tahu bila kau cukupnya. Bagi Tuhan menentu sejak azali. Umur kita tu mati bila-bila, umur kita tu berapa, 60, 70, cukup bila tu tak tahu. Maka situ dia kata tak betul apabila seorang tu bercadang nak buat amal satu masa nanti. Tak betul nisbah, kita tak tahu umur kita tu cukup bila. Serta lagi serta dengan makna dan lagi, bukan sekadar kita tak tahu cukup bila, serta pula dan lagi beberapa manusia yang muda-muda dan kecil-kecil. Mana budak-budak kecil, ia muda-muda nisbah umur, dia kecil-kecil nisbah jasadnya, budak-budak kecil. Ia muda-muda, dia kecil-kecil pada kita. Ni berbanding kita. Yang telah mati mereka itu. Lagi pula dengan musyahadah, dengan kita perhati tilik pun, ramai mana orang yang muda pada kita, dia kecil pada kita, mati dia tu dulu. Banyak mana? Banyak lah ni. Bubuh umur kita 60. Hak mati sebelum umur 60. Lana. Gi kubur, gi baca batu nisir. Cukira bawa kalkulator siap-siap. Lahir tahun berapa, mati tahun berapa. Cek tengok umur berapa. Allah, 25 umur. Tu ni. Lahir tahun 2000, berat mati 2025. 25 umur. Bagi 3 dengan kita, bagi 2 dengan kita.
Maka nyata situ bahawasanya kita ni bila-bila masa boleh mati. Bahkan malam ni boleh, sebentar lagi pun boleh. Kerana hak muda-muda pada kita tu belanah. Gitu dah. Maka tidak patut dan tidak betul kita kaya nak beramal dalam satu masa nanti. Hak muda pada kita belanah kona mati. Tu dah. Bukan ada satu orang bocik dia ayat ke mana. Saya dia tak meninggal sore habuk. Tu dah. Nak ayat panjangnya umur dia. Umur berapa dia? 80. Saya kita tak ada meninggal sore habuk. Tu dah. Zaman sekolah, zaman duk main sekali, zaman duk gorak sekali mula. Mati habis. Tinggal dia sore ngelah. Kira. Ni. Adik-beradik kawan ramah 18 adik-beradik. Tinggal dia sore. Tinggal dia sore. Dia pula hak sulung pula tu. Patut dia lah mati dulunya. Dia hak sulung. Adik-adik dia 17 lagi mati habis. Ada orang gitu. Maka lebih patutlah dia tu jangan duk khoyah. Adik-adik dia hak sepatutnya kalau kecek adak agak panjang mu adik lah pada abang ni. Tiba-tiba adik mati dulu habis. Maka patutlah dia tu jangan sekali-kali panjang angin duk koya nak hidup esok. Nak buat kira esok nak bertaubat 2-3 tahun lagi. Nak buat haji bila nanti 60 70. Jangan. Ia muda pada kita, dia kecil pada kita, mati budak, ramah kubur. Kita tengok kubur kecil-kecil batu nisai rapak dia Allah dah tu. Mati budak dah tu. Belana. Maka tilik pada kita kak. Malam ni boleh jadi kita. Malam ni boleh jadi. Sebentar lagi pun boleh jadi. Bahkan tak ada maya esok pun boleh jadi. Tidak. Kita tengok duk bokok apa mati. Mati. Ini boleh jadi. Tu dia. Dan juga ada lagi. Datang lagi. Bapa yang kata tidak patut kita panjang yang ngeceh dan awak amal pada masa tua tu. Dan juga beberapa banyak yakni bil musyahadah lah yang kita tengok dengan mata kepala, yang mati di tengah-tengah kerja kebun. Itu pernah lagi lah, mati tengah kerja. Kalau kata kerja tu niat yes benar, niat mencari nafkah, comel juga, husnul khatimah juga. Niat mati tengah kerja, nisbah nak kaya semata-mata tu lah. Bukan kata kerja kerana nak cari nafkah untuk anak bini, kerana nafkah kepada mak ayah. Bukan tu ni. Kerja semata-mata nak kaya, nak bersenelene di atas dunia, nak beragah dengan manusia. Duk tengah kalu kerja tu mati. Dia ni. Mati duk tengah kerja, duk tengah buat kebun mati. Tuai tu angin-angin jangan. Siap kebun kereta ni. Tanah dia ya. Tunggu berapa tahun dia buah. 5 tahun kau duduk saja kau makan hasil. Ni. Apa soh kau nak makan hasil 5 tahun. Duduk tengah nan ni tu mati. Ni. Bini nunggu tak gelik. Suruh ke kampung pergi cari tengok kat lelaki ambor teh tak gelik lagi ni. Kita tengok ada bokok. Ni. Mati. Awak pus motor jatuh. Dia dah ni. Tua segitu jangan dah. 5 tahun tak apa sedak kita duduk saja. Wana musaking laku tani. Dia dah ni. 5 tahun duduk saja. Tak ada 5 tahun dah tani nak rasa hasil pun tak ada. Ramai mana. Okey ye kerja.
dan meniaga misalnya orang pergi kerja pergi mari naik motor pergi mari tu. Macam-macam tu angin-angin dalam kepala dia tu. Lagi pula kalau umur muda lagi. Nah, umur 30 40 pagi-pagi start motor, start kereta pergi kerja, pejabat cara pejabat. Tu dah. Kerjanya orang cara kerjanya orang, nuker cara nuker. Kalau tanya angin-angin dia tu macam-macam tu. Nah, gua no kerja gini mo. Awak rumah. Tanah ada dah tu. Aku putih wak rumah ni. Tanya hak tu. Gua no kerja gini mo ada lah. Cita-cita dia tu. Nah, nak kupu-kupu putih nak pergi jalan, nak pergi raung luar negara. Hak ni pula tanya gua no kerja kuat. Nak kupu-kupu putih nak pergi Malaysia boleh 12. Ni ada berlaku lah. Tiba-tiba mati. Ni dalam perjalanan ni ia tidak sempat tertunai pun angin-angin ada cita-cita dia tu. Ramah mana? Ramah. Ni. Kalau boleh tanya, tapi tak ada agak dia mati dah. Kalau boleh tanya. Adakah tergambar pada zihin, pada fikiran dia tu bahawasanya dia akan mati bentar lagi. Ketika dia turun rumah, start motor nak pergi kerja, nak pergi cari makan tu. Adakah kalau kita boleh tanya dia, tergambar kedok pada pemikiran demo akan mati bentar lagi. Berkali dia jawab tak ada dek. Tu dah. Tak tergambar sikit rabu akan mati. Tiba-tiba mati. Ni. Maka kita hidup ni bila tengok kepada kejadian yang hidup berlaku di sekeliling kita. Tu dah. Orang duk kerja mati. Orang duk nego mati. Maka kita muhasabah lah situnya. Bubuh atas diri kita. Kemungkinan satu masa nanti kita dah. Ya seumpama tu. Lah ni kita duk tengok sayang kita. Mati kawan tu malah. Duk buar dengan dia. Siap beli tiket nak pergi situ, nak pergi sini boleh 12 cotika lah. Nah, tak ada dah maka kita bubuh di atas diri kita. Boleh jadi kita lah. Boleh jadi lepas ni orang kecek kita pula. Aduh malah. Nampak duk sejik. Ni. Turun sejik tu singgah kedai kopi semalah. Tak ada apa orang kecek hak kita pula esok. Boleh jadi. Ni boleh jadi. Tengah menego, tengah cari makan, tengah kerja dan sebagainya, tiba-tiba mati. Ya berangin-angin mereka itu, yang tu allazi sifat bagi yang mati tu. Orang yang mati tu sifatnya ia berangin-angin mereka itu akan dapat kaya dan senang pada masa tua. Tidak. Hagi kerja tu, dua kebun, dua nego macam-macam, projek situ, projek sini tu. Nyadalah di dalam hati dia tu nengung kemungkinan nak kaya, nak senang pada masa depan. Nyadalah tu. Dalam minda dia, dalam pemikiran dia tu, duk koya sore malam-malam. Kita kerja banyak kali dah kupu pitih tu, tua, senang. Ada lah tu. Ni. Projek 10 projek dia handle. Ada dah malam-malam dekat nak tidur duk nengung, duk buar dengan bini dia. 10 projek siap tu. Boleh duk saja gitu. Hanya ada lah. Apa so projek pun tak ada siap. Ni. So projek tak ada siap. Maka matilah mereka itu dengan kosong tangannya daripada harta punya, yakni harta kepunyaan kosong, mati ya.
kosong daripada harta. Hak tak ada tu. Hak ada boleh juga lah hartanya. Hak ada sudah projek gapo tu gak ada lah sera kaya tu. Tapi mati, mati kosong juga. Engkau bagi tak boleh bawa harta tu gak. Ni. Tu. Ni bicara ni nisbah ahli dunia lah ni. Ada pun orang yang bekerja keras cari harta demi taat kepada perintah agama apa dia nak beri nafkah kepada anak bini, maka sepanjang dia kerja tu besarlah pahala dia, nisbah agama ni. Ataupun dia kupu kekayaan dengan harapan supaya bila dia mati anak bini dia tak payah minta, tak payah berhutang. Tu comel lah, syarat pandai comel tu. Ni kita bicara ni hak kupu semata-mata kupu tu lah. Jadi orang kafir tu lah. Kerja gemari peluh pela. Lembek pada lutut, tak ada nak makan, tak ada nak minum. Apa? Kerja. Siapa masuk mati. Kosong tangan daripada harta kepunyaan, mati tak bawa gapo sekarang. Itulah. Tu kata Imam Ibrahim bin Adham tu. Apabila kamu doa tak diterima, memetok-metok tu tak makbul. Maka semua sekali ada 10 sebab, kata Imam Ibrahim bin Adham. 10 sebab doa tidak makbul ni. Salah satunya mu tengok orang keliling mu tu pas orang mati. Tu dah tak ada nak kaya mati. Nak duk koyang angin gitu gini mati. Tapi mu tengok saja dan mu tidak mengambil pelajaran daripada gapo yang mu tengok tu. Tu dah. Maka hatimu semakin hari semakin kerah, semakin hari semakin kerah. Dengan sebab tu tidak dimakbulkan doa-doa kamu. Ni. Tu dah. Sebab tak ira. Sebenarnya hak Tuhan mati keliling kita, sayang-sayang kita tu nak beri pelajaran kita lah tu. Nak suruh kita ambil iktibar, ambil buat mikir. Tiba-tibanya tak ira. Wak gura pula. Ni. Mati ni wak gura. Tidak. Mati dah kawin tu demo bila. Kawin lambat lagi. Jatuh tak ada. Darah tinggi tak ada. Wah pinggir. Doktor ayak molek lagi. Kolesterol rendah. Apa tu? Demo dulu. Ya gora kubur tu. Ya gora kubur. Ambil demo dulu. Kawin ambak lagi. Ya waktu ramainya mati. Tidak mengambil iktibar. Bahkan ia terlebih tercelanya. Duk kubur dah. Tengok disipai mayat tu. Dia mayat tu bukan orang lain, saya dia. Ia sebaya umur dengan dia. Bahkan lebih muda daripada dia. Kali-kali dia buah dunia kubur tu. Tu dah. Kue-kue tu bik pagar kah nak buah dunia pun. Kali-kali. Orang duk kali tu gak dia duk tengok. Ni. Orang duk sipai mayat dia duk tengok. Kali-kali buah dunia. Buah hati tu. Tolong molek. Tu. Janda mulah ni muda lagi ni. Dia lagi. Ni, orang duk sipai mayat, dia lagi dia cokek sayang dia. Mulah ni janda dia umur berapa? Bunyi-bunyi 30. Muda lagi. Ada lagi. Ni. Tak ada nak tubik pagar. Ni padahlah. Hati jadi kerah. Bila hati kerah sebab bagi ditolak ke doa. Pada. Tiada cakap maya ajak tu. Ni. Kali-kali. Cucu rokok. Cucu rokok.
Orang duk sipai banyak tu lambat lagi kata ni, lambat lagi. Nak boleh kau siap ngatik tu. Lambat lagi. Dia waktu bik rokok tu. Ya bawa pula rokok pergi kubur tu. Berat sungguh. Ni. Bukan kata nak mengambil iktibar. Nak tengok mayat tu kak. Orang akak usung masuk liar lahak. Demo senggeng letak dalam leher liar tu kak. Demo kambuh gitu. Patutnya duduk tepi kubur tu kak. Baca kita. Baca kita. Kalau kita. Hak orang usung hak masuk tu. Kalau kita. Bayar. Boleh duduk tengok tu kak. Bayar. Kalau kawin lah. Takut-takut esok kawin dah ni. Gini lah berkali demo usung. Letak dalam liar. Sengi tubuh kita ngadak kiblat. Katuk tu kak. Kambuh dah lah. Gini lah berkali kita. Ni. Batu siap berlakon ngatik boleh solegoh tu. Orang pakai klik. Kita pun nengung tengok. Berkali gini lah sesok. Siap demo sipel kak. Ada 6 sore habuk. Klik berlakon. Gini lah berkali kawin esok. Patut-patut gitulah. Ni dia lagi cokek saing. Ni. Ramah punggung saing nyogo rakubu. Ni. Dia lagi. Tok Haji pula tu. Tok Lebar pula tu. Bukan hak jenis tak mari sejid. Hak kaki masjid tu. Ni. Hak tak mari sejid tu kita kata pesen dia. Kaki masjid pesen tu juga. Ni. Pesen tu juga. Padalah hati menjadi kerah bila kita banyak melihat kematian di sekeliling kita, banyak ngata mayat kubur tapi tidak mengambil iktibar, maka hati kita akan semakin kerah dengan sebab tu terhalang daripada mustajabnya doa. Tidak, jangan duk koyas dak lah. Wa ngata mayat kubur. Demo tu semangat. Lambat orang mati dia depan sekali. Jangan duk sedah. Takut-takut 100 orang kita atas tu langsung kita tidak mengambil iktibar. Bukannya semakin banyak pahala, semakin besar kelebihan kita dapat. Bahkan dengan 100 orang tu semakin kerah hati kita. Boleh jadi. Boleh jadi. Tu. Ngopak kubur yang ngopak. Orang mati tu tengok orang mati tu. Dia lagi ngopak. Orang mati depan tu. Yang berangan-angan mereka itu akan dapat kaya dia senang pada masa tua misalnya, maka matilah mereka itu dengan kosong tangannya daripada harta punya dan daripada amalan. Bukan sekadar kosong tangan daripada harta, bahkan amalan pun tak ada. Ramai mana gitu. Tidak. Kerana nak semaya puasa dan belajar itu, mereka itu yang mati-mati dah tu kata nanti kaya dahulu. Hanya tadi. Mati tu tak ada. Amalan tak ada, harta tak boleh bawa, amalan pun tak ada, apa tak ada. Kerana mereka kata nak semaya puasa belajar ilmu ni nanti kaya dia tu. Alasan dia tu sedap belaka. Payah ngaji sesok ni payah. Nak beli kitab apa tak boleh. Tu yang kawin kerja dulu ni. Nanti kaya-kaya kita ngaji mudah. Nak beli kitab. Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke. Nanti kaya mudah. Nak buat beli kitab. Alasan dia. Padahal 3,5 ya kitab tu. Nak pitih banyak tu Sahih Bukhari 900 lebih. Pas tak ada orang ngajar Sahih Bukhari sejiknya. Tu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Summa qala al-musannif rahimahullah. Maka ini adalah satu kerugian yang amat besar di sisi berakal.
laki-laki dan perempuan ia berajuk kepadanya oleh nafsu dan syaitan. Wallahu